Testing 1 2 test 1 2. Yang mana? Testing 1 2 test 1 2. Test 1 2. Masih duduk dekat Tika lagi. Testing 1 2 test 1 2. Boleh dengar saya ke? Okay, testing 1 2. Assalamualaikum. Okay, testing 1 2. Tak dengar sangat. Okay, alright. Assalamualaikum. Boleh dengar? Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hopefully okay kot. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah izin untuk kita jumpa lagi malam ni dalam sesi live seperti biasa, insyaAllah. Okay, kita buka dengan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita ada sedikit masa malam ni, kita buat live. Seperti yang saya pun ada janji juga, kalau misal kata malam ni atau ada masa untuk kita berbincang satu topik yang bagus, iaitu satu buku juga yang saya baru tengah baca. Oh, terbalik buku ni. Satu buku yang saya juga tengah mirror your video. Okay. Satu buku yang saya tengah baca, which is 48 Laws of Power. Yang ni saya tengah baca dan saya rasa bagus untuk saya sharekan info dan juga ilmu yang ada dalam buku ni kepada anda semua. Why? Sebab kita every single day kita berhadapan dengan satu situasi, terutama kalau yang berniaga ni, ilmu berniaga ni kan, kita nak ada strategi untuk mempengaruhi orang lain. So kalau kita tahu cara nak mempengaruhi orang lain ni, insya-Allah kita boleh membina satu bisnes yang baik. Okay? So saya nak minta semua masuk dulu. Kita akan bincangkan 48 Laws of Power ni. Maksudnya dia panggil apa? Ilmu mempengaruhi orang lain dalam bisnes. Kita nak mempengaruhi orang lain. Contoh kita nak bercakap dengan orang lain boleh dengar kita. Saya ada terima satu soalan daripada saya punya student. Dia kata apa? Tuan, macam mana saya nak supaya bila mana staff saya ni, bila meeting dengan saya ni, dia rasa gerun nak meeting dengan saya dan dia rasa excited, gerun dan excited pada sama untuk meeting dengan saya. Apa rahsia dia? Jadi dia tanya soalan tu pada saya. Jadi saya terpanggil untuk share ilmu ni kepada anda semua. Dan ilmu ni ada 48 semua sekali. Alright? So saya share satu persatu insyaAllah. That's why I make sure masuk dalam live ni. InsyaAllah. Sampai kata tadi, buku tu anak saya ada beli. Dia baru form 5 tahun ni. Bagus tu. Bagus. This book is like sangat bagus. Alright? Dia sangat bagus untuk kita belajar ilmu mempengaruhi orang lain. Kita, of course, kalau kita guna dengan baik, kita guna ilmu ni, ilmu apa-apa lah kan, ilmu yang apa-apa yang kita belajar ni, kalau kita guna ilmu tu untuk tujuan yang baik, insyaAllah kita dapat baik. Jadi kalau kita guna tujuan tu salah, jadi salah kan. So jemput masuk yang duduk kat luar tu, jemput masuk dulu. So we gonna learn. Bismillah. Tadi kita dah baca, kita dah start dengan Al-Fatihah. Okay. Dan kita dah start dengan Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pergi ke ilmu nombor 1. Okay. Alright. Ilmu nombor 1. Macam mana untuk anda mempengaruhi orang lain. Mic macam tak masuk. Oh, mic tak masuk Tak clear mic. Sekejap
Saya cuba sekali lagi. Mic macam tak function. Okay, kejap. Saya pun tak tahulah mic ni dia, mic mahal ni susah betul lah. Mic murah senang je nak buat kerja. Okay. Masuk sekali lagi. Tak function. Tak function juga. Aku tukar ni lah. Okay, cuba tukar ni. Tukar mic. Testing 1 2 testing 1 2. Okay. Tak okey jugalah. Pelik betul. Tak apa, kalau misal kata tak jadi juga mic ni, maka saya ada satu jalan lagi, iaitu saya akan gunakan mic yang ni. Saya akan guna mic ni lah. Sekejap saya akan guna mic yang ni. But mic yang ni dia kena dekat dengan mulut. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah on. Boleh dengar tak? Test 1 2, testing 1 2. Test 1 2. Okay. Lah, kita buang lah. Okay, alright. Alhamdulillah. So kita akan belajar hukum yang pertama untuk kita influence others, guys. We're gonna learn the first hukum untuk kita influence orang lain dalam bisnes kita. Sekejap, saya pada masa sama saya kena do supaya bateri saya ni keep on ada lah kalau saya nak guna benda lah ni. Bismillah. Okay, alright. Bismillah. Okay, sound okay? Testing 1 2, test 1 2. Okay, baik. So kita akan belajar hukum yang pertama, ilmu berniaga ni. Ilmu berniaga ni tuan-puan, kita pergi ke hukum yang pertama. Hukum yang pertama ni kalau kita kata untuk laws of power yang sesuai. Okay, yang sesuai untuk bisnes, I would say hukum nombor 5. Kita tengok hukum nombor 5 terlebih dahulu. Okay, hukum nombor 5 bila anda berniaga. Okay, hukum laws of power ni maksudnya kita nak ilmu supaya kita boleh mempengaruhi atau kita nak ada kekuasaan di atas orang lain. Boleh faham tak? Kita nak ada kekuasaan di atas orang lain. Means that orang boleh dengar kita. So, hukum yang saya nak sharekan kepada anda malam ni, nombor 1 adalah reputasi adalah segala-galanya. Lindungi dengan nyawa anda. Your reputation is everything. Okay? Sifu ni saya bagi heart ni, jaga elok-elok. Thank you bagi heart. Thank you so much. Saya pun bagi heart juga. Saya bagi heart macam ni lah Okay. Jadi reputasi, your reputation is everything. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana anda ada dia bahasa mudahnya kan, reputasi ni. Kalau saya ni bahasa mudahnya contoh macam ni lah. Kalau anda ni memang dipandang tinggi, memang dipandang tinggi oleh orang lain, anda tak payah cakap apa-apa pun, orang tetap ada that impression you gonna win. Boleh faham? Saya ambil contoh lah. Toyota, bila dia jual kereta, dia ada reputasi. Betul tak? Toyota bila dia jual kereta, dia ada reputasi. Reputasi apa? Reputasi yang kereta dia ni so reliable. Alright? Dan dia tidak akan rosak. Tu maksudnya reputasi. Okay? Contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW. Daripada kecil lagi, orang memang percaya dengan Nabi SAW. Nabi ni Al-Amin, yang boleh dipercayai, yang bercakap benar, jujur. Kan?
Bercakap benar, jujur. Itu dipanggil reputasi. So in doing business, guys, dengar betul-betul. In doing business, reputasi ni anda kena pegang dia walaupun dengan nyawa kita. Business kita ni, your business punya reputation. Boleh faham? Rizal Rashid, Assalamualaikum Tuan Rizal Rashid. Sihat Tuan Rizal? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Thank you so much guys yang live bersama dengan saya. Okay, kalau boleh sharekan live ni. Alhamdulillah. Ahmad Baharudin, Waalaikumsalam. Sila masuk. Kita dalam business talk sekarang ni, kita tengah bercakap tentang business. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh tulis soalan di bawah. InsyaAllah saya tengok soalan anda dan insyaAllah kita ada Q&A. Alright, I'm happy to help you guys, insyaAllah. Alright. Discuss topik apa hari ni? Kita discuss topik 48 Laws of Power. Alright, ni buku yang sangat bagus untuk anda baca. Saya bukan jual buku. Saya suka share tentang apa yang saya baca. Hari ni memang saya baca buku ni. Saya tengah habiskan buku Good to Great dan pada masa sama saya terbeli buku ni. Dan buku ni memang lama dah saya nak beli. Tapi bila saya nak beli buku ni, setiap kali saya beli, saya akan beli banyak buku. Jadi saya tak beli buku ni. Saya sabar dulu. Tapi tak tahan dah saya beli buku ni. Dan bila saya baca, it's good, it's great. Alright, sangat bagus, sangat bagus. Boleh beli dekat kedai buku dan boleh beli online pun boleh. Alright. Okay, alright. Style and show. Tak ada aura buat live. Wah, itulah tak apalah. Tak ada aura pun tak apa. Tak ada masalah. Saya doakan tuan ada aura. Saya doakan tuan atau Cik Puan. Saya pun tak tahu style and show ni lelaki ke perempuan. Tapi saya doakan tuan ada aura insyaAllah. Alright, cantik. Tuan ada aura, settle. Saya tak ada, tak apa. Saya tak ada, tak apa. Tak ada masalah pun. Okay ke? Saya punya internet okay ke? Internet saya adakah okay? Okay, alright. Okay, so apabila anda perhatikan kadang-kadang apabila ada pesaing kita, dia nak menjatuhkan bisnes satu-satu orang ni, dia akan attack apa? Dia akan attack reputasi. Dia akan pergi attack reputasi bisnes tersebut. So bila dia attack reputasi satu bisnes, kalau kita tidak betul-betul fight for it, then reputasi kita akan jatuh. So adalah satu cerita ni. Okay. Alright. Buku ni dia banyak cerita lah. Dia, setiap point yang dia bagi tu dia akan ceritakan cerita kisah-kisah orang yang macam mana dia. Contoh macam kes ni, kita jaga reputasi. Dan kalau tak jaga reputasi tu, akhirnya dia akan menyebabkan bisnes tu ataupun dalam keadaan dia tidak boleh survive untuk bisnes dia kan. Sekejap. Saya punya ni jadi slow pula. Tak tahu kenapa. Sebab saya nak tengok komen, kena tengok kat sini. Okay, ada any soalan boleh tulis kat bawah Alright. Okay. So, macam mana kita nak bangunkan bisnes kita? Nombor satu adalah reputasi. Reputasi adalah segala-galanya. That is the number one. Yang kalau anda nak cari atau nak tengok your business, always check your reputation. Ataupun anda dari sudut your branding. Check balik. Okay? Branding anda ni anda jaga ke tak? And then number two. Kalau saya nak highlightkan number two yang saya belajar sikit daripada buku ni. Buku ni banyak story kan. Tapi kalau point dia, kejarlah perhatian walau apa pun bayarannya. Ni pun bagus juga ni. Dia ada satu point, sampai satu point dia kata apa tahu?
Ini point ni memang saya baca tu saya tergelak seorang-seorang lah. Ayat dia apa tau? Ayat dia, lebih baik difitnah atau diserang berbanding diabaikan. Nampak tak? Kalau anda nak ada power, right? If you want to like ada power dalam terutama kalau your business dan sebagainya kan. Ayat dia, attention is everything. Perhatian. Hukum nombor 6 ni, kejarlah perhatian walau apa pun bayaran dia. Lebih baik difitnah atau diserang berbanding diabaikan. Tariklah perhatian ke arah diri anda dengan mencipta imej yang sukar untuk dilupakan, malah bersifat kontroversial. Dia boleh bersifat kontroversial. Dia nak tarik perhatian ni kan. Lakukan sesuatu yang membolehkan anda bersinar melebihi orang sekeliling. Selain tindak tanduk yang boleh menarik perhatian orang ramai, jangan bezakan jenis-jenis perhatian. Sebarang bentuk kemasyhuran akan membawa kepada kekuasaan. Jangan bezakan jenis perhatian. Boleh Sebarang bentuk kemasyhuran akan membawa kepada kekuasaan. Lebih baik difitnah atau diserang berbanding diabaikan. Boleh faham tak? Dia sampai that level tau. Level dia adalah as long as you dapat perhatian, you menang. Kalau you tak dapat perhatian, you kalah. Boleh faham tak? Especially dunia sekarang lah. Dunia sekarang ni semua orang dia seperti perlukan candu untuk hidup tu. Dia nakkan perhatian. Dia nak orang nampak dia. Berapa orang setuju dengan statement saya ni? Kalau tak setuju aku tak tahu lah. Tapi zaman sekarang ni ramai orang dia gilakan perhatian. Sebab tu sampai pergi ke Indonesia buat hilang, cari hantu tiba-tiba hilang kan. Habis Indonesia pun bising, Malaysia pun bising sebab nak dapatkan perhatian. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya tipu. Sebenarnya tak hilang pun. Kan? Betul tak? Sebenarnya tak hilang pun. Contoh Aisyah Khalid pergi dekat Indonesia, gila-gila punya kan. Gila-gila punya dapat perhatian. Sampaikan Sultan Malaysia kan. Dipanggil Sultan Malaysia. Dia dapat perhatian tu. Apa lagi? Siapa lagi yang banyak dapat perhatian? Siapa nama tu yang banyak bagi sedekah tu? Astaghfirullahalazim. Ustaz tu? Ustaz Abid Liu. Masa zaman PKP sampai polis pun bagi Ustaz Abid Liu pergi mana-mana kan untuk hantar bantuan. Padahal zaman tu kita susah nak bergerak tu. Kan zaman tu, ketika tu. Tapi Ustaz Abid Liu relax, lambedek dia je nak pergi mana-mana kan. Sebab apa? Sebab dia dapat perhatian. Masa tu semua poli-poli semua, jalan Ustaz Abid Liu kot. Betul tak? Sebab dia dapat perhatian. So everything is all about perhatian. Okay? Dan pegang benda ni. Okay, pegang benda ni. Ini kajian daripada Robert Greene lah. Ni kajian dia. Jadi dia kata apa? Jangan beza-bezakan jenis perhatian. Jangan beza-bezakan. Dalam buku ni dia tulis apa? Jangan beza-bezakan jenis perhatian. Perhatian is still perhatian. Maksudnya apa? Bahasa mudahnya, buruk, yang teruk, yang negatif perhatian. Alright? Yang baik, yang buruk, yang baik, yang bagus tu pun perhatian. Jadi tak payah beza-bezakan. Asalkan dia adalah perhatian, right? Ia adalah satu bentuk kemasyhuran. Dan akan membawa kepada kekuasaan. Boleh macam tu kan? Sebab tu kalau anda perasan, ahli politik kan, semua benda dia orang nak komen. Alright? Semua benda dia nak komen, semua benda dia nak write on. Betul tak? Semua benda dia nak write on. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan perhatian. Dan dia tak bezakan jenis-jenis perhatian bagi dia orang tak kisah. Yang penting dapat perhatian. Sebab tu kalau perasan ahli politik kan, kejap dia maki orang tu, kejap dia sokong orang tu. Kita kat bawah ni pun pening kan. Apa ni kejap macam tu, kejap macam ni kan. Kejap sokong, kejap tak. Sebab apa? As long as benda tu membuat atau membawa perhatian, ia akan membawa satu bentuk kekuasaan. Boleh faham tak? Allah Akbar. Lebih baik difitnah atau diserang berbanding diabaikan. Allahu Akbar. Ini orang putih punya kajian. Sanggup ke tak korang kena kecam? Sanggup ke tak? Cuba tulis kat bawah. Sanggup tak buat konten kena kecam? Sanggup tak? Sanggup tak?
Kalam story, Dr. Sam memang tak ada aura ke? Ni sebab saya punya konten hari tu kan. Saya bukan isu Dr. Sam tak ada aura. Saya kata isu nak jadi Perdana Menteri. Menteri besar ada aura. Jadi menteri ada aura. Tapi nak jadi Perdana Menteri tu, dia kena ada something else. Something else yang saya pun tak kerti nak describe juga. I cannot describe. Tapi anyway, kalau dia dapat majoriti ahli parlimen menyokong dia jadi Perdana Menteri nanti, kalau dia disokong, then jadi je lah Perdana Menteri. Wak Imah apa saya cakap pun, persetankan apa saya cakap. Kan? Saya might be right, might be wrong. Kan? Tapi voting dalam parlimen tu akan menentukan segala-galanya. Jangan marah. Saya pergi ke Terengganu semalam. Kan? Okay? Aura kena pandang kelentong ke? Soalan ni bagus. Tapi kalau ikut buku ni, 48 Laws of Power, dia kata apa? Apa saja untuk anda dapat perhatian akan membawa satu kekuasaan. Alright? Apa saja. Maksudnya apa? Kalau misal kata anda, dia cakap apa tadi? Kelentong. Kata kalau anda kelentong lah, ikutlah apa-apa yang anda kelentong lah kan. Anda kelentong apa-apa dan meraih, contoh macam ni, Donald Trump. Perasan tak Donald Trump kelentong? Bukan kelentong adik-beradik dia tau. Dia bukan kelentong orang Amerika tau. Dia kelentong satu dunia, Donald Trump. Perasan tak dia kelentong? Ada aura tak dengan dia kelentong? Weh, jangan main-main. Donald Trump, walaupun dia kelentong. Kejap dia naik tarif. Anda tengok tak ada satu video dia kata apa? Dia panggil kawan-kawan dia pergi ke White House. Okay, you guys dapat berapa bilion? Daripada apa yang dia kelentongkan untuk apa? Untuk masyarakat. Bergegar habis ekonomi dunia. Alright? Jangan kiblatkan kufar dalam berpolitik. Saya tak reti politik tuan. Saya tak reti politik. Siapa pada pandangan tuan punya karakter yang baik untuk PM akan datang? Saya nak kata ada, ni. Sebab tu saya baca 48 Laws of Power ni. Dia bagus untuk saya belajar juga. Saya pun banyak perkara yang saya sedang belajar kan. Dari sudut bisnes, dari sudut, kalau dalam kes ni politik. Politik ni kehidupan kita. Anda kena ingat, kita tak boleh nak kiblatkan belah mana. Saya tidak ada satu political punya views yang tetap. Saya akan menyokong mana yang betul, mana yang salah, saya akan tetap bangkang lah. Alright? That's why saya belajar. Tengok cara kaedah orang niaga macam mana, dia buat konten macam mana, orang politik dia buat konten macam mana kan. Okay? Alright? Kalau tanya saya siapakah calon Perdana Menteri setakat hari ni selain daripada PMX, saya pun masih lagi tak nampak siapa yang saya rasa boleh diangkat jadi seorang Perdana Menteri. Sebab masing-masing ada dia punya dia kena ada something yang I want to follow this guy. Macam tu. Alright? I want to follow this guy. But then setakat hari ni saya tak nampak lagi siapa. Tapi kalau saya boleh cakap, put aside dia punya in term of Islamic values. Sebab kita nak memimpin sebuah syarikat majmuk ni kena ada Islamic values yang tinggi. Tapi kalau tengok lah saudara KJ, saya boleh bagi markah lebih sikit berbanding orang lain lah. Markah lebih sikit. Tapi provided that dia menang dan dia ada parti yang boleh menang dekat parlimen. Kalau dia menang dan dia tak ada parti yang boleh menang kat parlimen pun dia tak, nothing. Alright? Okay? Saja pandangan sebab ada yang tanya. Okay, boleh tanya soalan kat bawah? Okay, so apa kata anda tentang statement ni? Statement yang ni. 48 Laws of Power ni yang saya bagi tahu tadi. Tentang perhatian. Kejarlah perhatian walau apa bayarannya pun. Maksudnya sifat-sifat kontroversi pun jalan. Tariklah perhatian ke arah diri anda dengan mencipta imej yang sukar dilupakan. Malah bersifat kontroversial pun boleh. Dia cakap macam tu. Apa pandangan anda tuan-puan? Cuba komen sikit. Apa pandangan anda tentang this statement?
Apa pandangan anda relate dengan kita sebagai seorang Muslim? Kita sebagai orang Islam ni, boleh tak kita just for the sake untuk dapat perhatian kita buat konten-konten ngarut, konten-konten yang provokatif? Okay? Apa pandangan? Ini majlis ilmu majlis ilmu. Okay? Emisha kata, nak tanya kalau sehari tak ada sales kenapa? Sebab tuan tak buat marketing tuan. Orang tak nampak tuan. That's the only reason. Yalah, selain daripada tuan punya offer dan sebagainya. Sharekan live ni tuan-puan, kita sedang belajar. Alright, kita sedang belajar tentang ilmu perniagaan dan bersama kita nak bongkar rahsia bagaimana untuk kita dapat power. Alright, kita nak dapat kekuasaan, perhatian orang. Okay? Kenapa sales makin turun? Simple, you tak buat marketing. Bila tak buat marketing, tak dapat perhatian. Sebab tu saya kata, ni saya cerita ni dapat perhatian. Bila anda dapat perhatian, marketing ni is all about perhatian. Okay? So bila anda dapat perhatian orang, anda ada kekuasaan tak untuk attract dia untuk beli barang daripada anda? Ada tak? Ada kan? Macam tu je. Okay? Simple tak? Simple. Sekejap saya cuba letakkan sesuatu. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ni. Saya takut terlupa nanti ada orang tanya kan. Saya letak je lah kat sini. Okey, nampak kat atas. Macam tu lah. So, okay. Ini for those yang nak growkan business. Nanti kita akan berada dekat IDCC Shah Alam. Kita akan berada dekat IDCC Shah Alam. Siapa yang nak growkan business boleh isi form dekat bawah. Okay, ada soalan boleh tulis Tuan tak rasa ke Malaysia bergerak laju compare dengan previous government? Siapa nama ni? SS. SS ni apa? Syed Saddiq ke? SS ni Syed Saddiq. Saya sangat rasa compare ni secara jujur secara jujur. Perlu ke saya letak benda lah ni? Saya nak tanya pendapat tuan-puan Perlu tak saya letak benda lah ni? Saya nak tanya jujur tuan dan puan, perlu tak saya letak benda lah ni? Kalau ada respon, boleh tulis kat bawah. Atau tak payah, saya tak payah ada benda lah ni. Letak je, tak perlu. Letak kat bawah. Kat bawah tak nampak, nanti dia jadi serabut dengan komen. Jadi saya pun tak boleh baca komen. Kan? Okay, letak je. SS tanya, perlu kalau tak tahu. Tak apalah, ni untuk makluman semualah. Meaning kalau anda nak growkan business, anda boleh cari satu form biru dekat bawah ni ataupun ada satu arrow tu, cari kat situ. Okay? Isi. Tiket dia RM49 untuk kalau live ni anda isi waktu live, saya bagi 3 tiket. Okay? Alright. Baik. SS tanya, Malaysia bergerak laju. Saya tidak ada any political views. Bagi saya, my point of view tetap tidak bias kepada mana-mana. Saya sangat rasa Malaysia bergerak laju berbanding previous government. Full stop. Alright? Regardless of siapa memimpin, kalau dia buat bagus, kita cakap bagus. Dia tak bagus, dia tak bagus. Simple. Alright? Okay? Okay, so kita tengah bincang ni based on point nombor 6, hukum nombor 6 ni. Bahagian nombor 1 ni. Bahagian nombor 1 ni, tempatkan nama anda dalam skandal dan sensasi. So apa pandangan anda? So untuk anda meraih jualan, kata ni kalau dalam bisnes lah. Kalau anda dalam politik lah kan. Kalau anda dalam apa-apalah, anda nak menang jawatan apa-apa dalam contoh company ke apa kan, anda kena meletakkan nama anda dalam skandal dan sensasi. Siapa setuju dengan statement ni? Siapa setuju kalau kita dapat perhatian, tak kisah bagus ke tak bagus, as long as anda dapat perhatian, alright, dia akan membawa satu bentuk kemasyhuran dan kekuasaan. Siapa setuju dengan this statement? Cuba komen sikit. Kalau setuju, komen di bawah setuju. Tak setuju, tak setuju. Ke memang apa-apa saja yang saya cakap ni korang takkan jawab apa-apa?
Korang just nak mendengar saja kan. Oh, ini kisah dongeng India. Ada satu kisah dongeng India. It's very good. Alright, nak ceritanya tentang kemasyhuran ni. Kisah Tebuan dan Putera. Nak ceritanya korang ni kena tebuk juga ke mana-mana pun. Apa yang menjadikan anda ni sensasi. Alright. Dengan Mahathir tu berapa minit? Lama. Dekat 2 jam juga saya interview Mahathir tu. Few years back. Tun Mahathir masa tu. Saya pergi ke pejabat Tun masa tu. Ada dia punya rakaman penuh. Kalau saya ada dekat saya punya YouTube, if I'm not mistaken. Seekor tebuan bersama pintail telah sekian lama mencari satu amalan yang bakal memasyurkan dirinya buat selama-lamanya. Tebuan ni nak jadi masyur. Pada suatu hari dia telah terbang ke dalam istana raja dan menyengat putera kecil yang sedang tidur. Putera itu terjaga sambil menangis sekuatnya. Raja dan para pembesar telah bergegas untuk melihat apa yang telah terjadi. Putera itu sedang menjerit sambil tebuan itu menyengatnya berkali-kali. Para pembesar cuba untuk menangkap tebuan itu, tapi mereka juga disengat. Akhirnya seluruh pekerja istana terlibat dalam insiden ini dan berita ini tersebar sehingga rakyat membanjiri istana. Hal ini menggemparkan seluruh kota dan semua urus niaga tergantung. Kata sang tebuan kepada dirinya sendiri sebelum mengakhiri perbuatannya, nama tanpa kemasyuran adalah umpama api yang tiada nyalanya. Tiada yang menandingi tarikan perhatian dalam apa jua harga. Begitu Allah. Nama tanpa kemasyuran ni umpama api yang tiada nyalanya. Your brand, your business brand, alright, tanpa kemasyuran seperti api yang tak ada seperti api yang tiada nyalanya. Macam mana api yang tak ada nyalanya tu kan? Okay. Thank you so much yang ready untuk submit inquiries tu. Anda boleh tengok, check dekat bawah ni. Alright, dan anda boleh submit dan tim saya akan berusaha untuk anda datang ke 21 dan 22 Mei. Ni sahabat global. Assalamualaikum. Ambo lalu depan Kedah, mari. Tapi Kedah tutup lah kalau dah buka Ambo Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya buat renovation rumah. Apakah platform untuk orang tahu apa bisnes yang saya buat? Ada soalan bisnes boleh tulis kat bawah Nanti saya akan pin soalan anda. Kalau renovation rumah, sekarang ni macam ni. Untuk raih perhatian tuan-puan untuk raih perhatian, the best spots, the best place, cerita kat mana? Tempat paling best sekarang ni adalah kat mana? Adalah dekat TikTok. Alright? TikTok adalah tempat paling best untuk anda raih perhatian. Jadi kalau you buat renovation rumah, update lah everyday. Banyak benda yang boleh di-update tu kan untuk renovation rumah. Buat benda semua kontroversi. Lagi better. Kesalahan bila renovation rumah. Contoh. Alright. Ini tuan rumah akan jadi tuan rumah yang bodoh kalau dengar kontraktor renovation rumah cakap benda ni dan bersetuju. Contoh. Benda-benda kontroversi ni perasan tak? Benda-benda negatif ni dia cepat pergi. Kadang kita bukan nak ni kan. Contoh Blood Brothers. Jangan tengok Blood Brothers kalau pergi seorang-seorang. Contoh macam tu. Dia jangan, again saya bagi tahu, bila mana anda nak perhatian is perhatian. Negatif or positif tetap perhatian. Right? Based on kajian orang ni juga, yang saya bagi tahu, perhatian
dia tidak membezakan apa jenis perhatian. Perhatian tetap perhatian. Okay? Maksudnya apa? Kalau perhatian negatif pun negatif, positif pun positif. Sebab tu kalau kita tengok orang politician kan sentiasa cari bahan untuk dia jadi famous kan. Dia akan komen lah apa-apa supaya media bercakap pasal dia, dekat social media bercakap pasal dia, video bercakap pasal dia, Donald Trump. Tak apa-apa je tarif dia buat kan. Memang tak apa-apa. Memang cloud. Dia bukan saja nak skala bercakap tu, bukan saja orang White House bercakap pasal dia. Dia bukan saja orang US bercakap pasal dia, which is dia bukan saja nak orang yang membangkang dia bercakap pasal dia. Dia bukan nak suruh orang US yang sokong dan juga bangkang dia bercakap pasal dia. Dia bukan saja nak memastikan China bercakap pasal dia. Dia nak satu dunia bercakap pasal dia. Donald Trump ni. Kan? Itulah dia. Cerita dia. So kalau anda sendiri, saya nak tanya soalan yang live dengan saya ni. Anda setuju tak? Perhatian buruk ke baik tetap perhatian. Dan anda rasa perlu tak kita buat benda-benda mengarut, bodoh-bodoh ni just untuk tarik perhatian orang? Penting tak? Terutama anda berniaga. Kita sekarang sedang bicara soal perniagaan. Orang kata apa? Marketing adalah buat orang nampak. Jadi dia buatlah bodoh-bodoh punya cerita. Okay? Alright? Ada satu lagi kata-kata. Puerto Aritino. 1492 hingga 1556. Walaupun ketika dicela, aku tetap meraih bahagian kemasyhuran. Dia punya fokus. Tak apalah orang kutuk aku pun, aku tetap dapat kemasyhuran. Dia nak nama tu. Okay? Seniman Istana. Ada satu cerita ni. Satu karya yang secara sukarela dipersembahkan kepada putera dilihat sebagai suatu yang istimewa. Seniman itu juga cuba meraih perhatian pihak istana melalui tingkah lakunya. Dalam penilaian Vasari, Sodoma dikenali dengan personaliti yang pelik tapi mempunyai reputasi sebagai pelukis yang baik. Disebabkan Paus Leo X mengembari individu yang aneh dan kurang siuman, beliau telah menggunakan pangkat kepada Sodoma menyebabkan panjang ni cerita ni. Menyebabkan seniman itu terus menjadi gila. Van Mander berasa pelik kerana lukisan Cornelius Kettle bertajuk Eksperimen di Mulut dan Kaki telah dibeli oleh golongan atasan kerana keanehan lukisan itu. Sebab apa? Dia nampak macam gila. So bila dia jadi gila, dia meraih perhatian. Okay? So benda-benda ni lah. Tapi zaman sekarang ni, bagi saya, kita boleh dapat perhatian buruk atau baik. Tapi ni cadangan saya lah kepada semua yang berniaga. I believe semua orang nak perhatian. Tapi kita kena ingat, at the end of the day, Nabi kata apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat untuk manusia yang lain. Jadi kalau anda buat apa-apa yang anda buat, konten yang anda buat tu, dia tak bagi manfaat untuk manusia yang lain, malah dia bagi mudarat bukan saja kepada orang yang tengok, tapi juga kepada orang yang buat. Bagi saya, bodohlah kita kalau kita buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Okay? Alright? Cuba check balik. Ada tak perancangan anda nak buat benda-benda yang tak elok atau tak bagus just untuk meraih perhatian? Okay? Alright, thank you so much guys yang live bersama dengan kita. Pada 21 dan 22 hari bulan Mei ni kita akan berkumpul dekat IDCC Shah Alam. Kita akan belajar cara grow bisnes lebih laju. Okay? Kita akan belajar cara grow bisnes lebih laju. So saya nak jemput anda semua yang berada dengan live dengan saya ni untuk hadir pada 21 dan 22 Mei ni. Again saya bagi tahu, kalau bisnes anda tu dah maju, powerful, team semua dah bagus, staff semua bagus-bagus kan, anda tak payah masuk office, bisnes keep on naik tanpa perlu anda fikir, tak payah datang. Tapi kalau anda sekarang ni masih berfikir cara kaedah, sedang fikir cara nak keluar daripada rat race pusing-pusing, alright, dan anda sedang cari jalan untuk growkan bisnes lebih laju, saya nak jemput anda untuk hadir ke Shah Alam nanti 21 dan 22. Tiket RM49. Kalau anda isi form dekat bawah waktu live, saya bagi lagi extra 2 tiket. Okay? 2 hari punya training. No brainer bagi saya. Tapi dengan syarat anda betul-betul nak belajar. Alright, so anda boleh tengok ada satu form saya akan pin dekat bawah ni. Bismillah, 30 saat je pin tu Dia 30 saat je, anda klik cepat-cepat dan isi Bismillah. Okay, dah. Saya dah pin form tu dekat bawah, isi,
And then kalau dari situ komen dekat bawah done, insyaAllah. Okay, so now saya dah bagi cara bagaimana untuk anda dapat kekuasaan. Alright, perhatian, tetap perhatian. Tidak ada bezanya perhatian yang negatif atau positif. Doesn't matter. Alright. Dan dunia zaman sekarang ni memerlukan anda untuk dapatkan perhatian. Cuma bagi saya, fikir panjang sikit supaya kita nanti at the end of the day, kita mati nanti tu tidak meninggalkan sesuatu yang buruk, insyaAllah. Okay, alright. Waalaikumsalam Coach No. Coach No kita ada. Gana tu, Thailand kita beres, Thailand. Gaya-gaya beres ke? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Gaya-gaya beres ke? Balik Tani ke tu? Okay, baik. Ada soalan boleh tulis di bawah. Soalan-soalan boleh tulis di bawah. Kita ambil soalan pula untuk bisnes. Bismillah, silakan. Kalau ada soalan boleh tulis di bawah. Alright. Patah Brand hadir insyaAllah. Patah Brand kita. Patah Brand. Patah Brand daripada mana Patah Brand? Banyak ni. Saya sangat cadangkan anda anda beli buku ni. Saya sangat recommend. Ya, untuk anda sebagai tambah ilmu satu, untuk berniaga satu, untuk jadi seorang yang boleh influence others. Dari baca. Bulan depan tak boleh nak join, nak pergi haji insya-Allah. Doa saya tak dah. Doa hamba tak. Bila berakad pergi haji tu? Berakad pergi haji bila naik flight daripada mana? Daripada Thailand lah. InsyaAllah, moga-moga mabrur hajinya, insyaAllah kan. InsyaAllah lah. Bila kita pergi haji ni, saya sangat percaya pergi haji bukan sebab kita kaya, bukan sebab kita banyak duit, bukan sebab kita muda, bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita muda kan semua, tak. Pergi haji ada satu sebab sahaja. Sebab Allah panggil kita pergi haji. Itu sahaja sebab dia. Alright? Jangan kata pergilah haji sebab banyak duit. Banyak je orang banyak gila duit, dia tak pernah pergi haji. Pergi haji waktu muda. Berapa ramai orang muda tak pergi haji. Pergilah haji waktu sihat. Berapa ramai orang yang sihat, duit pun ada, tak pergi haji juga. Right? Pergi haji sebab Allah jemput pergi haji. Restoran saya 3 tahun, kerugian terkumpul dah 300,000, tapi saya mahu teruskan lagi. Apakah nasihat Tuan? Begini Tuan atau Cik Puan saya tak tahu. Kalau Cik Puan, dia macam ni. Bila tempat tu ada lubang, kita tahu tempat tu ada lubang, kita masuk lagi lubang tu. Kita dah masuk lubang tu, tapi lepas tu kita dah tahu kat situ ada lubang, kita masuk lagi lubang tu. Itu namanya bodoh. Alright, kita masuk lubang yang sama berkali-kali. Jadi cadangan saya, kalau dah habis sampai 300,000, pergi belajar. Sebab apa? Sebab kenapa ada orang buat, jangan kata 300,000 rugi, dia buat 300,000 untung, 3 juta untung. Kenapa dia untung? Kenapa saya rugi? Sebab dia tahu apa yang saya tak tahu. That's why kena belajar. Leparking, insyaAllah. Alright? Boleh ni 21 dan 22 ni banyak F&B punya business yang akan datang. Alright? Salah satu tu Coach No tu. Coach No, munculkan diri sikit Coach No. Nampak tak Leparking? Ada nampak tak Coach No tu tulis kat situ? Coach No tu pernah datang kita punya training lah, Grow Business Lebih Laju. Sebelum ni dia lah sendiri yang meniaga apa semua kan. Dia sendiri yang meniaga bagai semua. Coach No tu daripada Thailand tu, duduk kat Malaysia, meniaga dekat Malaysia kan. Sekarang ni dah ada dah ada berapa branch dah untuk dia punya F&B and growing. Alhamdulillah. Boleh faham Leparking? Boleh Leparking boleh isi form dekat bawah ni. Ada form macam kuning tu, klik kat situ, nanti dia ada 3 button tu. Isi form nombor 2 tu, button nombor 2 tu. Okay, kalau dah isi nanti bagi tahu done. Contoh lah, saya bagi satu contoh ilmu yang apa yang kita kena buat untuk kita grow business. Makanan ni sekarang ni orang datang bukan sebab nak makan, tapi orang nak ambil, orang nak makan, orang datang sebab nak ambil gambar.
Jadi adakah presentation kita punya makanan tu good enough untuk orang ambil gambar? Kalau sekadar biasa-biasa, you dah lost. Alright? You dah lost. Restoran Mak Kimbong 5 tahun tapi dia berjaya juga. Alhamdulillah. Jadi nampak tak? Orang datang sekarang ni bukan nak makan. Orang datang sebab nak ambil gambar. So nak ambil gambar ni apa? Keunikan, menu dia rare, presentation cantik, kedai elok, makanan tu best kan. Semua tu kena tik, then barulah bisnes kita boleh berkembang. Abe Wen, nasi kuku dan tom yum. Alhamdulillah. Dulu saya CEO Chief Everything. Wah, bagus Abe Wen. Tapi sekarang alhamdulillah dah pelan-pelan nak keluar operasi. Tu bagus. Bila kita dah pelan-pelan keluar operasi, baru otak kita boleh ada ruang untuk kita berfikir, untuk expansion. Nak tambah cawangan ke, kita nak buat kita nak buat franchise ke, atau kita nak fikir untuk buat licensing ke, kan? Macam tu. Alright? Alhamdulillah, Allah bagi izin. Cikgu dah kita, alhamdulillah, insan biasa. Thank you sebab join kita punya live. Saya sambil-sambil sebab pagi tadi saya live sekejap pagi tadi. Saya janji untuk saya bacakan satu buku ni, dia panggil apa? 48 Laws of Power. Ini power buku ni. Buku ni banyak tulisan lah kan. Tapi kalau anda jenis yang memang malas gila membaca, baca tajuk pun cukup dah. Baca tajuk pun cukup dah. Bukan tajuk depan. Maksudnya dia ada 48 hukum kan. Anda baca setiap satu tu 48 hukum tu satu-satu tu dah cukup dah. Anda boleh faham maksud ni. Cuma kalau nak penjelasan tu barulah pergi deep, baca lebih detail lah. Sale untuk Ramadan dah capai sale, alhamdulillah. Allah bagi izin. Budak handsome kerja kosong boleh ada. Baru 2 hari Khamis hari tu kita buat open day. Open day interview dekat Funny Evo. Kita panggil siapa-siapa yang ada kemahiran yang bagus untuk kita absorb jadi team kan. Kat mana ada jual, ada kedai buku, ada online pun ada, cuba search lah. Dekat TikTok ada, cari je. Okay. Vakansi bidang apa? Marketing, sales, macam-macam, operation, designer, video, developer, macam-macam. Okay. Ini soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya lanjutkan untuk mencari lagi tips yang baik untuk anda di dalam buku ini. Panjang cerita pasal perhatian ni. Nak hadam perhatian saja. Oh, dia bahagian 1, bahagian 2. Dia ada bahagian 1, bahagian 2. Bahagian 1 bab perhatian ni, dia cerita apa? Tarik perhatian ni ikutlah, supaya kita suka dilupakan, ikutlah kontroversi tak kontroversi macam saya bagi tahu tadi. Kita tengok bahagian 2 pula. Ini orang marah saya buat konten yang Dr. Sam. Marah betul dia orang. Dia kata apa? Saya cakap dalam konten tu, saya cakap pandangan saya. Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu tak ada aura jadi PM. Marahlah dia orang kan, penyokong-penyokong. Saya kata tak boleh jadi PM. Jadi Menteri Besar tu boleh, jadi menteri boleh. Nak jadi Perdana Menteri tu yang saya kata tak ada aura tu kurang sikit lah. Saya cakap macam tu, marah lah. My bad, salah saya juga mungkin saya cakap macam tu. So dia cakap apa? Bahagian 2 menghasilkan aura misteri. Dalam dunia yang penuh dengan kelaziman dan kebiasaan, apa-apa yang tampak membingungkan akan mudah menarik perhatian. Apa-apa yang membingungkan akan mudah dapat perhatian.
Jangan pernah bermudah-mudah dalam melakukan sesuatu atau mencuba melakukan sesuatu. Jangan dedahkan perancangan anda. Jangan bermudah-mudah. Aura misteri akan meningkatkan keberadaan anda. Ia juga mencipta keterujaan. Setiap orang akan memandang ke arah anda untuk melihat apa yang bakal berlaku. Manfaatkan misteri untuk memperdaya, memikat, malah menggerunkan. Okay. So, dia cakap tentang... Sekejap. Pada masa lalu, dunia dipenuhi dengan kemusykilan dan ketakutan, penyakit, bencana alam, kezaliman dan misteri berkenaan kematian itu sendiri. Apa yang tidak difahami akan dibayangkan sebagai legenda atau hantu. Selama berkurun lamanya, akhirnya kita berjaya untuk menyinari kegelapan tersebut melalui sains dan pertimbangan. Apa yang sebelum ini berupa misteri dan larangan, kini menjadi kebiasaan dan keselesaan. Namun, cahaya ini mempunyai harganya tersendiri. Dalam dunia yang semakin bersifat biasa-biasa, segala kemisterian dan mitos telah ditarik keluar. Kita dalam diam mengidamkan teka-teki. Oh, kita dalam diam. Oh, okey. Kita dalam diam mengidamkan teka-teki. Individu atau sesuatu yang tidak mudah ditafsirkan, dirampas dan dihadam. Itulah kelebihan sebuah misteri yang menggalakkan penjelasan yang berlapis-lapis, menguji imajinasi, menggoda kita dengan mempercayai bahawa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang menakjubkan. Oh, dunia telah menjadi sangat biasa dan penghuninya mudah dijangka. Hinggakan segala yang diselubungi kemisterian akan sering diberi perhatian dan membuatkan kita melihat. Ini bagus. Kebanyakan manusia lebih bersifat terbuka, mudah dibaca, tidak mengawal percakapan atau imej diri mereka dan sangat mudah untuk dijangka. Dengan hanya menahan diri, kurang berkata-kata, sekali-sekala mengungkapkan sesuatu yang sama-sama, sengaja kelihatan tidak konsisten dan berkelakuan ganjil, dengan tidak ketara, anda akan memancarkan aura misteri. Oh, ini apa lain macam dia cakap ni. Hai Tajul, hai Bang Fahdi, long life. InsyaAllah. Terima kasih Tajul. Tajul daripada mana Tajul? Apa tajuk buku tu? 48 Laws of Power. Macam mana nak kembangkan bisnes Taska? Boleh tanya soalan tuan-puan? Sambil-sambil saya membaca buku dan saya memberitahu kepada anda maklumat-maklumat yang saya baca dalam buku ni. Boleh bertanya soalan, tak ada masalah. Macam mana nak bangunkan bisnes Taska? Basically, bisnes Taska, kita ada banyak student-student yang berniaga bisnes-bisnes yang Taska dan sebagainya kan, yang belajar dekat Fani Info. Alhamdulillah, dan mereka growing dengan sangat baik, positif, dan saya nampak perkembangan dengan sangat laju. Alhamdulillah, mereka juga bermula daripada training yang grow business lebih laju lah untuk bisnes Taska. Kalau bicara soal bisnes, any business, siapa ni? Aisyah. Pertama sekali Aisyah kena faham, dia ada 3 perkara untuk Aisyah berkembang, which is pemilihan produk ataupun servis. I mean, in this case, Aisyah tengah buat servis untuk bagi Taska kan. Nombor 1, Aisyah kena ada margin Aisyah. Alright? Aisyah kena ada margin. Kalau you buat Taska, you charge murah, okay, just for the sake untuk dapat customer, Aisyah tak ada margin. Bila Aisyah tak ada margin, untuk kembang tu pun you dah stuck. Alright? You need to have margin Aisyah. That is number 1. Kalau Aisyah dah tak boleh fikir cara, cara nak dapat margin ni banyak cara Aisyah. Alright? Aisyah kena dapatkan margin tu. Meaning, kalau bayangkan Aisyah ada berapa orang student. Kalau Aisyah boleh naikkan setiap orang tu, katakanlah Aisyah boleh dapat RM50 extra monthly. What will happen to your business? Banyak tak cash flow? Tambah tak cash flow? Tambah kan?
Sebab tu margin keuntungan tu sangat penting Aisyah. Walaupun Aisyah buat bisnes Taska, Aisyah kena kadang-kadang orang takut nak naikkan harga. Kan? So tapi kod mana-mana pun kena naik. Otherwise you akan fail. Zaman sekarang ni barang semua naik. Inflasi every year naik. You kena ingat dengar semua yang sedang meniaga, yang sedang live dengan saya. Every year inflasi naik. Tapi you punya harga tak naik-naik. Every year inflasi naik. Kita punya harga makin lama makin rendah pula tu. Makin lama makin potong. Sebab apa? Nak bersaing. Tak boleh. Kena belajar cara naikkan margin. Nombor 2, kalau misalkan kata dah buat semua benda tak dapat juga naikkan margin, you tidak ada option lain. You kena ada volume yang lebih banyak. Ini hati-hati. Volume lebih banyak. Dalam kes Taska ni, you kena ambil lebih ramai student. You kena ada cikgu yang berpengalaman, you know. Macam mana nak bayar cikgu kalau margin pun sikit? Cikgu pula kita ambil entah mana-mana cikgu. Tu yang jadi jam kita punya Taska tu. Orang jadi Taska kita tak bagus lah. Okay. And then number 3, tengok demand semasa. Orang nak apa? You create product, create service based on demand. Case ni Taska, demand dia memang besar lah. Okay. Boleh Aisyah? Itu basic fundamental yang Aisyah perlu tengok in order for your business to grow. Otherwise your business akan jadi stuck Aisyah. Boleh? Kalau Aisyah ada masa, bukan masa lah, saya kata apa, paksa diri Aisyah untuk datang 21 dan 22 hari bulan Mei. Tiket RM49. Ni tim Funny Evo bagi 49, tapi saya bagi lagi extra 2 tiket. Maksudnya 3 tiket untuk RM49. Tapi kalau isi form dekat bawah waktu live je lah. Okay. Photos business dah kembang, dah power, team semua mantap, tak payah masuk office, sales masuk hari-hari, tak payahlah datang training ni. Maksudnya you memang dah jadi billionaire lah. Tapi kalau anda masih dalam fasa nak cari jalan, you know, nak grow business, anda boleh datang ke 21 dan 22 Mei ni, insyaAllah. Isi form dekat bawah. Nanti saya pin bismillah. Saya pin dia pin ni dia keluar 30 saat je. Untuk ni, anda isi form, nanti tim saya akan berhubung dengan anda. Bismillah. Okay, dah ada form putih tu kan. 30 saat form putih tu keluar, isi. Okay. Double B ada lagi. Jika servis urut dan rawatan macam mana ya? Double B ada lagi ke? Double B ada. Kalau double B ada, boleh komen sikit double B. Saya nak jawab soalan double B. Aisyah ada lagi. Aisyah dengar ke apa saya cakap? Aisyah dengar ke? Okay, double B pernah datang training yang saya buat tak? Double B pernah datang mana-mana training tak? Kalau you buat servis urut dan rawatan, saya ada belum lagi. Okay, tak apa. Kalau boleh, saya dengar saya daripada Sarawak. Okay, Aisyah, make sure datang Aisyah. Kita ramai student Sarawak, Sabah pun datang. Okay. Double B, boleh saya tahu tak you punya location dekat mana? Saya ada seorang yang buat servis urutan, bekam dan sebagainya ni dekat utara. Bukan seorang, banyak sebenarnya yang buat servis macam ni kan. So apa yang beliau buat, number 1, Kemaman Terengganu. Okay, number 1, dengar betul-betul. Bila kita buat servis urutan dan sebagainya ni, masalah yang sama seperti mana Aisyah tadi. Masalahnya adalah nombor 1, bila kita buat servis urutan, alright, kita fikir kita ni bawah sikit tau. Servis yang kita bagi ni bawah. Jadi kita tak berani nak charge mahal. Okay, boleh faham tak? Kita tak berani nak charge mahal. So langkah pertama yang tuan kena buat adalah naikkan harga. Kalau harga tuan tu masih lagi murah ataupun sedang-sedang, cari jalan untuk naikkan harga. Okay, cari jalan naikkan harga. Itu your first step. Itu juga yang dibuat oleh Haji Rosli, kita punya salah seorang student, kita punya presiden yang duduk dekat utara. Dia dulu, sekarang ada satu je pusat rawatan An-Naim tu. Sekarang insya-Allah dah nak buka 3 selepas tahun je. Dah nak buka 3. Okay, alright. Thank you so much guys yang baru live bersama dengan saya. Kita sedang bicara soal jawab bisnes, insya-Allah. Ada soalan boleh tulis kat bawah. Sales slow, tokey baja, bukan sales slow tuan. Orang tak nampak tuan. Tuan kena ingat benda tu je. Kalau orang nampak tuan, alright, orang akan beli dengan tuan. Kalau orang tak nampak kita tuan-puan, orang tak beli dengan kita. Kita meniaga barang yang paling hot macam mana sekalipun, alright, tapi meniaga goreng pisang, kita meniaga goreng pisang dalam hutan, siapa nak beli? Orang tak beli. Tapi cuba buka
kedai goreng pisang tepi jalan besar. Masa tengah jam. Orang beli tak? Orang beli. Ceritanya nampak ke tak nampak? Boleh. Okay? Jadi double B nombor satu yang tuan kena buat adalah increase your margin. Itu yang Tuan Rosli buat. Itu nombor satu. Kenapa Tuan Rosli naikkan margin? Sebab Tuan Rosli kata apa? Orang lain bila dia buat servis urutan, alright? Bila dia bagi dengan harga murah, dengar betul-betul ni untuk semua orang lah yang buat servis. Okay, saya tak kata orang yang buat urutan je lah. Saya bagi semua orang. Dengar betul-betul. Kalau anda buat business service dan anda pula charge murah, masalah tau. Masalah sebab apa? Sebab bila kita buat servis, kita bukan jual macam jual produk. Jual produk nak jual 1000 unit, 100,000 unit sehari pun tak ada masalah. Tapi kerja kita ni mengurut. Nak urut berapa orang sehari? Boleh urut 1000 orang sehari. Oi, 3 orang sehari pun saya rasa dah flat dah. Betul tak? Kita bukan macam Khairul Amin buat live tu keting masuk orang beli sambal. Kita buat urutan dalam kes yang sahabat kita tadi, double tree tadi. Jadi kalau kita buat urutan, kita tak boleh nak buat ramai. Kita pula charge murah. Macam mana kita nak kembangkan bisnes? Double B, boleh saya tahu berapa rate yang tuan charge untuk dia buat urutan? Contoh kita ambil dalam kes ni urutan. Okay? Haji Rosli dekat Sungai Petani, dia ambil yang paling mahal. Alright? Kalau orang tanya kenapa mahal, kenapa tu murah? Urut 70, naikkan 90. Double tree, naikkan 90. Trust me, bismillah. Naikkan 90. That is your first step. Nak naik 99 pun boleh tuan. Jangan takut. Sebab apa? Bila tuan naikkan, justify the price. Okay tuan, tengok. Daripada 70, tuan naik 90. Ni baru advice simple macam ni tuan. Tuan dah ada. Okay tuan, dengar betul-betul. Tuan naik 20. Kita nampak sikit je. Okay, tuan nampak sikit 20. Cuba 20 darab 1000 orang. Tuan dah ada 20,000 ekstra. Katakanlah 1000 orang ni setahun tuan. Setahun tuan urut 1000 orang. Tuan naikkan RM20 sahaja daripada seorang patient. Tuan ada ekstra 20,000 setahun. Bagi tahu saya, apa yang tuan nak buat dengan 20,000 ekstra setahun tu? Boleh tak tuan tambah branch? Boleh tak ambil staff yang lebih bagus? Boleh tak rekrut staff lain untuk urut, tambah bilangan orang untuk tuan urut setiap hari? Boleh tak? Tuan buat marketing lagi banyak? Boleh tak? Boleh. Dengan hanya tambah 20. Cuma tuan, kita tak naik harga sebab apa? Sebab kita takut orang cakap apa kan. Now, bila anda naikkan harga, otak kita cari jalan untuk justify RM20 kenaikan tu. Justify lah. Kan? Anda bagilah apa-apa. Bagilah minyak ke apa ke ekstra lepas urut tu. Ni minyak. Dia dalam package kita. Buatlah package. Kan? Minyak baru berapa ringgit? RM1, RM2. Katalah kita buat minyak kita sendiri, brand kita sendiri. Baru RM1, RM2. Kan? Letaklah dalam botol biasa kan. Buat balik. You will increase your profit margin. That is your first step tuan. Kalau tuan tanya saya. Ini kita akan bincang lebih banyak dekat 21 dan 22 Mei ni. InsyaAllah. Siapa-siapa yang rasa bisnes dia stuck, tak tahu nak buat apa dah, paksalah diri datang belajar tuan-puan. Dia panggil apa? Investment paling besar dalam hidup kita adalah untuk ilmu. Tak ada benda lain. Alright? Ilmu ni, ilmu yang baik ni boleh membawa sampai ke mati. InsyaAllah. Paksalah diri untuk belajar. Okay? Alright? Saya letakkan Saya letakkan form tu dekat bawah. Alright? Bismillah. Okay? Alright? Saya letak form tu di bawah ni. Okay, boleh isi form tu. Terengganu tak buat tuan. Tuan datang KL lah, mai KL lah Terengganu. Dia gini, prinsip belajar ni kita cari cikgu, bukan cikgu cari kita. Kita jangan tunggu cikgu mari tempat kita baru kita nak mari. Prinsip dia sebab tu belajar sampai ke negeri China. Maksudnya apa? Kita kena cari cikgu dekat negeri China tu, kita pergilah. Dia bukan tunggu cikgu negeri China datang ke tanah Melayu baru nak belajar. Macam tu lah. Terengganu ni simple je. Start kereta, masuk highway, tekanlah sampai KL. Kelantan lain.
Mana bos Long? Bos Long rumah dia lah tanya kita pula. Tuan, mana tempat yang terbaik untuk hire staff? Tempat terbaik, tidak ada tempat terbaik tuan. Tapi marketing tu yang kena agresif. Sebab dia sama nak cari staff yang terbaik, dia sama macam kita nak cari customer. Nak cari customer kena buat marketing, nak cari staff pun kena buat marketing. Okay? Alright? InsyaAllah. Apa komen tuan jika profit margin bisnes F&B sekitar 20% saja? Okay, tak masalah. 20% dia kalau boleh naik 30 tu okay. Sebab profit margin yang tuan sebut ni gross. Okay? Gross tu yang masalah sekarang ni. Okay? Kalau tuan boleh dapat push pergi ke 30% gross, lebih baik. Kalau tuan ada 20% sahaja gross, tolak marketing, tolak gaji, tolak api air, gedebak, tolak sewa, nanti last sekali tinggal cenonik je. Rumah Bos Long mana? Bos Long mana ni? Bos Long Raja Perfume. Rumah Bos Long Raja Perfume kau kan? Bos Long Raja Perfume duk Tupak. Tupak kat hal kita. Tupak. Daerah Tumpat. Okay? Besar rumah dia, Alhamdulillah. Masa dia nak beli rumah tu, Alhamdulillah adalah cerita-cerita nak beli rumah tu. Masya Allah. Cerita magic lah. Allah bantu dia untuk dia beli rumah. Alhamdulillah. Masa dia duduk belajar dekat Fanivo tu pun, masa tu lah dia nak beli rumah masa tu. Saya ada menyaksikan dia punya kisah-kisah momen-momen magic tu. Okay, double B boleh ke? Yang saya jawab tadi, boleh pair ke double B? Boleh terima? Nanti 21-22 hari bulan ni mari deh. Training. Tinggal sebentar je nak mengurut tu. Haji Rosli bertahun-tahun mengurut. Tapi Alhamdulillah korbankan masa untuk mari belajar setahun. Alhamdulillah. Sekarang ni Haji Rosli dah boleh pass over kepada tim dia pun power dah. Dia mari, dia just duduk dekat ruang tamu, dia tak ngurut dah. Kali dia mari, kalau orang lain boleh buat, kita boleh buat juga, insyaAllah. Okay. Any question guys? Ada soalan lagi? Boleh tulis di bawah, insyaAllah. Berapa net profit? Net profit untuk F&B ni, okay, apakah itu gross, apa itu net? Net ni lepas tolak semua everything bersih lah, untung bersih. Tolak gaji pekerja, tolak semua lah. Okay, tolak semua. Berapa yang sesuai, tuan-puan? Berapa yang sesuai? Berapa? Berapa? Ni depan ni komputer tengah apa? Ada yang mesej-mesej apa semua kan, sambil-sambil saya buat live ni. Mesej, baca buku kan. Jawab soalan. Dia apa dia panggil? Multitasking. Okay, so kalau F&B, net profit margin berapa yang sesuai? It depends. Kalau misal kata anda, saya boleh kata range dia. Range dia dalam 4% ke 4 up to 10-15%. Tengok keadaan. 4% starting dia. 4% net 4% up to 10. Alright, kalau dapat more than 10 tu,
dah consider okay lah. Alright. Let's say 15 ke, kalau dapat 20% profit margin tu memang mantap gila. Itu memang jenis jual benda-benda viral yang mahal pun orang sanggup beli kan. Tapi kalau kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, apa? Normal, biasanya 4%. Alright. Restoran 5%, 5% to 10%. Right? Tapi kalau let's say anda buat contoh food truck. Okay, food truck biasanya dia punya cost overhead dia murah sikit sebab dia tak payah sewa kedai dan sebagainya kan. Jadi dia punya margin keuntungan tu boleh push lagi tinggi lah. Right? Dia boleh push sampai like 15. Alright? Macam tu. Boleh 15 to 15. Ada tak faham bahasa Inggeris kan? Kita punya apa? Orang besar. Orang besar kita sudah masuk. Orang besar nak sebut negeri macam tak best pula Engku kita sudah masuk. 15 sedap, yes. 10 okay. 15 sedap untuk profit margin Bila nak ni Ibu balik ni? Itu dengan cerita nak sambung balik. Lepas tu tiba tak nampak muka. Apa cerita? Okay, so berapa profit margin? Dia 5%, standard for 5%. Lepas tu pergi ke 10. Alright, kalau you can get more than 10% untuk business F&B, then better lah. Alright, net we are talking about net margin. Boleh everywhere. Nasi kuku dan tom yum. Boleh so untuk semua yang tengah live dengan saya ni, check betul-betul anda punya net profit. Alright, net margin. Net margin ni kena check betul-betul. Alright, paling tidak, okay, kalau contoh untuk F&B, make sure cari untuk dapat 10%. Cari. Sekarang tengah belajar untuk kira margin. Okay, very good. Boleh. Sesuaikah kursus ni tuan untuk property agent? Tuan, untuk semua bisnes dia perlukan lebih banyak customer, satu. Betul tak? Semua bisnes dia perlukan lebih ramai customer. Dan dua, semua bisnes perlukan management yang bagus. Betul tak? Jadi kalau dua-dua ni anda perlu, kalau nak naikkan jualan tadi tu mesti marketing and sales. Kalau nak run smooth operation dia mesti management. Jadi sesuai tak? Jawapan dia sesuai. Okay? Boleh isi form dekat bawah tu. Ada form kuning kat bawah. Carilah. Right, cari sendirilah form tu. Right, anda cari dekat bawah tu ada macam arrow warna kuning tu, klik kat situ and then dia akan keluar fill out the form to get in touch. Alright, klik kat situ. Carilah, saya tak payah ni, kalau orang yang betul-betul nak dia cari. Okay? Alright. Sekarang pukul 10 dah. Tadi saya live pukul apa Saya live pukul 9 tadi rasa. Tak nak live lambat-lambat sangat sebab ada orang sampai pukul 12 live kan. Kita nak kena tidur awal juga. Pagi tu kita kena bangun awal kan. Khusus tu face to face. Khusus yang kita buat ni face to face dekat Shah Alam. Kita akan duduk dalam satu dewan 1,000 orang insya-Allah. 1,000 orang dalam dewan tu untuk kita belajar, ada screen dan sebagainya. Duduk 2 hari belajar. Bayangkan 1,000 orang usahawan belajar cara nak growkan bisnes. Okey tak? Rasa okey tak okey? Okey kan? Okey, for those yang nak datang ni, harga tiket dia RM49. Tapi kalau anda isi form dekat bawah, provided that anda nak grow business.
Kalau jenis bisnes dah grow, dah billionaire, semua dah run smooth, team pun bagus, tip top condition semua kan, tak payah datang lah. Alright, anda tu dah memang billionaire. Tapi kalau anda masih lagi cari jalan, struggle, you sekarang ni dalam fasa bengangan bisnes, anda perlu dan wajib datang. Okay, alright. Saya pin satu box putih dekat bawah ni, anda isi 30 saat je pin tu. Dia keluar 30 saat. Okay dah, ada kat situ. Business course, is it? Can anyone join or only members? Betul tak nama? Tak nampak. Sari, betul. Yeah, anyone can join. Alright, anyone can join this training because this is a public training, open for all, especially SMEs, founders to grow their business. Alright, we're going to talk in these 2 days. We're going to focus our topic mainly in these 3 segments. Right, the first one is about marketing, second is about sales, and the third one is about management. How can you grow your business by growing your people? Okay. Alright. Biskut chip, kita ada banyak lah, training online, offline ada semua. Tapi yang ni saya nak fokus kat sini. Tapi kalau perlu online training, software kita develop, kita ada webinar, seminar, software, kita ada coaching, mentoring. Kita juga ada college untuk adik-adik. Kalau ada adik-adik yang lepas SPM nak belajar marketing and sales tahun 3 bulan untuk dapat sijil dekat kita punya college pun boleh. Just isi form dekat bawah. Nanti tim saya akan berhubung lah dan kita punya consultant akan advise you which one is better. Tapi kalau nak datang sini 21-22 ni, kalau anda isi form dekat bawah waktu saya live, tiket RM49, saya bagi extra 2 tiket, jadi 3 tiket. Alright, untung lah masa live ni. Kita buat sekarang lah. Isi. Kalau kurang database, macam mana nak orang nampak kita ya kalau buat ads? Tak ada kaitan ads dengan database tuan. Ads, database. Database ni adalah untuk supaya orang yang dah beli lagi, orang yang tak beli akan beli. Alright, itu tujuan database. Kalau iklan pula, kita akan guna database yang dimiliki oleh platform. Contoh database TikTok, alright, atau platform-platform lain. Kita bayar iklan tu untuk kita tap into their database. Alright. Dah isi borang, tapi macam mana nak buat bayaran? Yes sir. Our consultant team will contact you based on your details. Alright. Most probably tomorrow, I believe. And then apa you buat bayaran masa tu lah. Okay, alright. Boleh biskut chip. Boleh kita akan kumpul 1,000 orang kat situ pada 21 dan 22 insya-Allah. So menjawab soalan yang tadi tu, Masya Cat Food Premium ni, kita tak perlu database. Database tu database, marketing ads. Jadi kita dua perkara berbeza. Marketing untuk database, cara dia lain. Alright. Untuk iklan berbayar, cara dia lain. Tapi kedua-duanya adalah penting untuk kita dapatkan cara dan strategi yang tepat. Kalau let's say contoh anda, ikut pengalaman saya sendiri pun, kalau anda ada database, anda spamming kau your database, orang marah kita juga, kan? So kita kena balance in term of menjual dan pada sama membuatkan mereka rasa best jadi part of kita punya database. Number 2, untuk iklan ads berbayar ni, ini lagi crucial lah. Bila you buat iklan ads dan you tak buat dengan betul, alright, nanti duit tu habis banyak. Right? Duit tu akan jadi habis banyak. So better buat dengan cara yang betul lah. Okay? Alright? Okay. Any other question guys? Baguslah soalan malam ni. Dia mencabar juga.
Okay, kalau saya boleh tahu anda buat bisnes apa, boleh juga komen dekat bawah. Niaga apa sekarang ni? Anda berniaga apa? Kalau boleh tulis kat bawah, insyaAllah. Satu lagi, kalau misal kata anda nak be part of kita punya subscription dekat kita punya anda boleh join exclusive community dekat TikTok pun, harga dia pun tak terlalu mahal kalau anda nak join community subscription, tapi dia subscription lah. Okay, harga dia RM15 saja sebulan kalau anda nak masuk community kita lah. Masuk community ni dalam live community TikTok. Tapi kalau ini satu lagi option, which is kalau anda go untuk ambil kita punya community, part of community dekat TikTok, nanti boleh datang ke training ni juga. Alright, dan bagi tahu anda adalah part of kita punya community, tapi community tu berbayar RM15.90 monthly. Alright, monthly. So saya pin dekat bawah ni. Alright, so anda boleh tengok, check dekat situ. So harga dia RM15.90 sahaja. Dia ada perks-perks dia. Alright, dan kalau setiap kali saya buat live, anda ada tanya soalan, saya akan utamakan soalan anda sebab dia ada, setiap orang yang ambil kita punya community ni, anda akan ada satu batch. So kalau anda tanya any question regarding business, waktu saya live, tanya je. Okay, saya akan utamakan soalan daripada anda yang ada batch tu. Boleh subscribe community tu dekat bawah, RM15.90 kalau anda nak subscribe. Okay, alright, dan boleh juga datang ke training ni. So orang lain mungkin bayar RM49, anda bayar RM15.90 pun you are eligible. Tapi but then the apa dia panggil community tu is monthly punya commitment. Tapi kalau rasa nak cancel, boleh cancel anytime. Okay, soalan seterusnya, silakan. Ada soalan? Kita dah pukul apa dah? Pukul 10.20. Again, tadi live, for those yang baru join, saya buat bedah buku sikit, The 48 Laws of Power. So kita cerita pasal macam mana untuk anda dapat kekuasaan. Jadi power lah, orang follow. Okay, alright, so kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, Masya, no problem at all. Masya, make sure datang 21 dan 22. Oi, Heroes Tinted Kota Baru ada pergi wayang Terengganu. Saya pergi. Ada di KTCC ke? Saya bawa anak saya pergi tengok OYM maring. Apa nama cerita tu Minecraft. Sebab saya janji last week lagi, tapi saya ada urusan last week. Jadi dia orang demand lah. Jadi saya kata okey lah, tak apalah. So saya pergi KL for seminggu. Saya buat kerja di KL seminggu. Saya balik hari Jumaat tu pergi Terengganu sekejap. Tok Din Garden saya dah bayar tapi belum sempat hadir. Tok Din Garden. Make sure hadir lah kat Tok Din. Apa pula bayar-bayar tak datang kan. Make sure hadir. Tuan pergi jalan KTCC juga ke? Kau memang duduk Terengganu. Gijal tak tegur lah. Semua gitu. Semua pok-pok saya follow di TikTok ni, dia tengok daripada jauh. Lepas tu masa saya live dia komen lah, tuan pergi situ kau maring, pergi sini kau. Tegur lah. Okay, alright. So kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pun dah selesai bedah buku sikit malam ni. InsyaAllah dapat manfaat. Alright, kalau tidak ada arah melintang, esok kita live lagi insyaAllah. Jalan lah bawa anak segan nak tegur. Maksudnya pada Kota Baru pergi Kuala Terengganu. Jauh kat lah, hamba Pasir Putih lah. Hamba Pasir Putih lah. 3 jam kot nyampai Kuala Terengganu tu. Daripada Kota Baru. Okay guys, thank you so much. Kita jumpa lagi dalam live-live yang seterusnya. Minta maaf kalau ada silap salah hujung rambut, hujung kaki. Saya doa semua murah rezeki, semurah-murahnya, dipermudahkan urusan,
oleh Allah SWT. Semudah-mudahnya hari ini perjuangan, esok pengharapan, lusa kemenangan kita semua insya-Allah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys.